نصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Muka surat 32. Nah. Muka surat 32 versi Rumi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Ini hadis kursi. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. افترض من فرد ما افترضت عليهم. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويد التي pakai allati dah. Ya tu makna istiqmal guna muannas lah. Pasal allati maknanya sama, istiqmal muzakkar. Basar istiqmal guna muzakkar. Lisan istiqmal guna muzakkar. Yadun istiqmal guna muannas. Sebab tu pakai allati bukan allazi. Wa yadahul lati yabtishu biha mana? Biha yad ataupun biha allati. Wa rijlahu allati. Tengok. Tangan, kaki guna muannas. Apa hikmah dia? Ada hikmah, bukan saja-saja. Nampak tak? Wa rijlahu allati yamshi biha allati ay rijlun tu. Wa qalbuhu alladhi tengok. Hati alladhi istiqmal guna makna muzakkar. Wa qalbuhu alladhi yudmiru bih. Rawa ba'duhul Bukhari. Rawa ba'duhul Bukhari. Gitu. Rawa ba'duhu. Hadal hadis lah. Ini hadis lah. Ada. Mana? Meriwayat oleh setengahnya mana? Al-Bukhari. Oleh Bukhari. Mana setengahnya riwayat Bukhari riwayat rawa ba'dahu, baca gitu. Rawa ba'dahu al-Bukhari. Baca gitu. Baca ba'dah tu baca bagi atas, bagi atas. Jadi maf'ulun bih. Dipanggil maf'ul muqaddam. Bukhari jadi fa'il. Rawa ba'dahu al-Bukhari. Rawa tu di mana? Fir riqaqi, di dalam kitab yang bernama Riqaq. Ar-Riqaq tu nama kitab. Tu dia orang mengaji turah lagu tu. Dia jaga belaka. Dia tak faham gamang. Dah.
Kalau tak berbaris tak kena baca. Ada baris tak apa lah. Rawa makna artinya telah meriwayat, ba'dahu akan setengahnya. Akan setengahnya ni lah sabda Nabi SAW ataupun hadal hadis. Oleh siapa yang meriwayatkan akan setengahnya ini hadis? Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari. Mana hak Bukhari riwayat setengah? Fir riqaqi, dalam kitab yang nama Riqaq. Nah, habis itu. Artinya sabda Nabi SAW, firman Allah, yaqulullahu. Tengok kalimah Allah tu, main terbahasa kalimah Allah tu. Ulama duk berkhilaf. Berkhilaf di mana? Berkhilaf di tentang lapah Allah tu, dia tu alam ke ising alam ke? Alam maknanya isim yang ada, nama yang ada, yang dia panggil istihqaq ke ataupun jami'. Istihqaq ni makna yang ada tasrih dia, yang ada asal dia. Asal daripada mana? Nampak tak? Nah, macam kita sebut tu yaqulu tu. Yaqulu tu ambil daripada mana? Ambil daripada qala, yaqulu qaulan. Jadi yaqulu tu ambil daripada qaulan. Setengah ulama kata ambil daripada masdar dia, qaulan. Setengah ulama kata yaqulu tu ambil daripada qala. Ambil daripada qala. Daripada qala madi dia jadi yaqulu mudhari'. Faham tak? Jadi qaulan. Jadi qaulan bila jadi qaulan jadi masdar, isim. Masdar ni isim lah. Allah tu, lapar Allah tu ambil main mana? Jadi setengah ulama kata dia jamid, dia tidak ada tasrih, dia tidak ambil mana-mana, memang gitu, kalimah dia gitu daripada asal. Setengah ulama kata istihqaq tu, istihqaq makna ambil daripada apa? Ilahun. Apa makna ilahun? Al-ma'budun. Ilah ni maknanya yang disembah. Tahu tak? Ada papan boleh nampak sikit. Ada. Baik, ada waktu lebih. Ada waktu lebih. Nak pergi nampak. Kalau cakap tak nampak, waktu lebih. Nak tahu. Jelas? Kalau nak tahu semua, nak tahu semua. Lapah main mana? Lepas tu nanti kita buat simpul terkait dengan akidah. Tapi nak bahas akidah pun bahas lapah dulu. Betul tak? Bahas lapah dulu. Okay. Setengah ulama kata jami', lapah Allah tu jami'. Jami'. Maknanya stokor gitu. Jami' ni stokor. Ia tak ada pecahan. Nampak? Setengah ulama kata istihqaq. Istihqaq. Ada istihqaq. Istihqaq daripada mana? Lapah Allah ni. Daripada ilahun hamzah ni. Baik bawah. Ilahun. Apa makna ilahun? Ma'budun. Ma'bud. Makna yang disembah. Ilahun ni maknanya yang disembah. Nampak tak? Lepas tu ilahun ni dia nakirah. Bila nakirah nak bagi makrifah, dia buat masuk al-ilam. Tambah al-ilam. Gitu. Nampak tak? Kecil sangat tak? Kereta pun nak nulis. Dah lah orang jauh. Tambah al-ilam. Gitu, nampak tak? Ni hamzah bawah dah. Bila tambah alif lam, hazah dibuangkan hamzah ini. Hamzah qataf dibuang. Lam ni dua ekor sama. Idghamkan. Jadi idghamkan dia. Nampak tak? Nampak tak? Tasydid. Idgham ni. Nampak tak? Okey. Lepas tu bubuh. Buah bagi atas, patah bagi
Lepas tu ditafkhimkan dia, dibaca tafkhim. Asal dia kata bila baca gitu Allah. Lepas tu ditafkhimkan dia, dibaca tebal. Tafkhim tu kan apa? Nak ta'zim, nak membesarkan. Jadi baca Allah. Tu tafkhim. Tafkhim baca nipis kan? Allah, itu asalnya Allah. Tidak ta'zim. Jadi nak ta'zim tu baca tafkhim, baca Allah. Tu asal kalimah ni. Tapi asalnya daripada mana ni? Daripada ilah. Tu asal dia, ulama kata. Jadi Allah ni main daripada ilah pun. Sebagaimana lapah ni. Ni dah habis dah. Sebagaimana lapah ni, lapah An-Nas, kita baca An-Nas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lapah Nas ni mari mana asal dia? Dia asal dia gini, Inas. Asal dia Inas. Inas tu. Inas. Apa? Inas. Inas apa baca gitu? Inas. Nun. Tu. Okey, Inas. Inas. An-Nas. Asal dia Inas. Oh tak? Ini dia panggil nakirah. Bila nak makrifah dia, bukan nak ubah lilang. Nak ubah lilang macam tadi. Ada ilah. Nak ubah lilang, bila nak ubah lilang, hazah hamzah dia di depan. Ni tu. Bila nak ubah lilang, An-Nas, nak baca An-Nas, hazah ni. Hazah hamzah dia Inas dah. Masuk masuk lilang sini pun. Jadi mana? Baca mana? An-Nas. Okey. Asal Inas tu, An-Nas tu saja Al-Inas. Bila masuk alif hazah hamzah dia jadi An-Nas. Jadi Allah ni asalnya ilahun, al-ilah. Nah, bila masuk alif hazah hamzah jadi ilah ada. Jadi Allah. Itu asalnya. Okey, tu daripada segi kalimah ulama khilaf. Setengah ulama kata itulah Allah tu daripada ilah lah. Apa tak? Setengah ulama kata jami' bukan daripada ilah. Dia bukan istiqaq. Itu dari segi bentuk, ulama duk khilaf tentang bentuk dia. Bentuk lapah tu. Jami' atau mushtaq. Daripada segi i'tiqaq Allah ni nama. Nama bagi zat yang wajibal wujud. Nampak tak? Bila nama Allah, nama tu ialah merujuk pada zat. Zat Allah qadim. Sedia kala, bukan baru, bukan alam. Maka daripada segi i'tiqad, wajib i'tiqad nama Allah qadim. Qadim sedia kala. Allah, nama Allah tu qadim. Wajib i'tiqad nama Allah qadim. Sifat Allah qadim, zat Allah qadim. Nampak tak? Jadi daripada segi sedia kala i'tiqad tak ada cara lah. Lapah tu buat istiqaq ke, tak? Jami' ke, itu daripada segi perbahasan dipanggil perbahasan nahwu ataupun saraf. Adapun dari segi i'tiqad, wajib i'tiqad nama Allah tu qadim sebagaimana zat dia, sifat dia. Boleh faham? Tu habis itu. Tu ambil faedah tu. Faedah saraf dengan faedah i'tiqad. Jadi kita kena reti mizan, kita kena faham mizan i'tiqad dengan mizan perbahasan ulama khilaf. Apa dah? Ulama khilaf tu khilaf lah. Macam ulama duk khilaf tentang apa? Ulama duk khilaf terkait dengan para anbiya ni jatuh dalam dosa-dosa kecil. Apa dah? Ulama khilaf. Ijma' ulama al-anbiya tu ma'sum min al-kabair. Tu ijma' ulama. Maknanya tak ada khilaf ulama. Anbiya, para nabi, para rasul ni maksum. Maknanya terpelihara ismah, terpelihara daripada jatuh dosa kecil dah. Jatuh daripada dosa besar. Tu ijma'. Dipanggil ijma' mu'tamadi. Kemudian ulama duk khilaf.
Kalau sagair, dosa kecil, dosa kecil haru tak haru? Setengah ulama kata yajuz wuqu' fi sagair. Harus para nabi ni jatuh dalam dosa kecil. Tu ulama tu khilaf. Ada khilaf tu daripada segi bentuk apa khilaf? Dari segi hukum akal, dari segi mizan hukum akal, bukan daripada segi i'tiqad. Adapun segi i'tiqad ulama tak khilaf. Apa makna ulama tak khilaf? Dari segi i'tiqad, fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqidah. Wajib atas tiap mukallaf tu i'tiqad, bahawa i'tiqad, berpegang i'tiqad dia dah. Nabi-nabi para rasul tu ismah. Iaitu apa? Terpelihara daripada jatuh dalam maksiat sama ada kecil besar. Faham dari mana-mana? Faham daripada lazim dah, ijmu' dah ulama, nabi-nabi ni ada maksum, ada minal kabair. Hak tu dia panggil ijmu' tu mu'tamadi. Maka dah ijmu' jugalah daripada segi i'tiqadnya, ijmu' juga dia panggil ijmu' sukuti. Pada ijmu' secara suku bahawa nabi-nabi juga dah wajib kita i'tiqad, terpelihara juga daripada jatuh ke dalam maksiat yang kecil, dosa kecil. Nampak tak? Tu daripada segi mizan i'tiqad. Kenapa? Kerana jikalau haruh, kalau kita makna pada hukum akal kita haruh maksiat pada hak mereka itu. Kalau pada hukum akal, mereka ni harus, bukan mustahil akal. Haruh akal mereka ni jatuh dalam maksiat. Tak haruh akal. Tak. Nescaya ternafi daripada mereka oleh kedua. Ternafi kedua. Makna ternafi ikutan. Ternafi ikut, orang nak ikut. Ternafi ya. Kalau begitu, maka tiap-tiap perkara yang dinisbahkan kepada anbiya daripada maasi dan dosa-dosa dan perkara-perkara yang kecil itu hanya adalah dusta di atas mereka itu. Dusta di atas mereka itu. Nampak tak? Dusta. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala memeliharakan mereka itu daripada demikian itu, maka tidak jatuh ia daripada mereka itu. Ada? Iaitu tak jatuh ia mana? Perkara yang tersebutlah maksiat, tak? Dosa-dosa, perkara-perkara keji itu tak jatuh. Tak jatuh perkara tadi daripada mereka itu, tidak dengan jalan pilihannya dan terkapitnya. Jalan pilihan dan terkapitnya. Mana terkapitnya apa? Dipanggil terbelah bagi. Bukan jalan pilihan sengaja, ataupun terkapit. Terkapit mana? Tak ada arah panggil. Tak ada pilihan, belah bagi, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Bukan juga. Bukan jalan sengaja, mana nak buat sengaja nak buat, ataupun buat tu berbelah bagi. Ada juga orang kadang-kadang dia nak buat tak buat, dia buat tu dalam keadaan terkapit dah. Buat juga. Bukan. Dan betapakah dinisbahkan kepada nabi-nabi Allah itu akan minum arak, berzina, khianat dan sebagainya, padahal Allah telah membersihkan mereka itu daripadanya dan menguji ia Allah akan mereka itu, dan ia Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dengan hal-hal mereka itu para nabi. Firman Allah Ta'ala kemudian daripada menyebutkan kisah Nabi Ibrahim serta kaumnya, dan memisah mereka itu akan membakar dia. Pisau mana usaha, panggil tebang, kita panggil tebang, kacang. Dan kacang buat dia tebang buat kaum Nabi Ibrahim itu nak bakar Nabi Ibrahim. Maka firman-Nya Allah Ta'ala dah, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin.
Al-Anbiya, seorang anbiya. Artinya, dan mereka kaum Nabi Ibrahim ni dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya Nabi Ibrahim. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi. Mana kalah dan hina, rugi. Dan kami selamatkan dia Ibrahim tu dan Nabi Lut sepupu dia ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Itu dalil kata terpelihara. Para anbiya ni ada umumnya pelihara secara ijma', maksum terpelihara mereka itu minal kabair, daripada jatuh dalam dosa besar. Seperti tadi ya. Makna tak sah kita nisbahkan kepada nabi-nabi itu akan minum arak, berzina, lepas tu khianat dan sebagainya. Tu ijma' dah tak sah, kufur. Lepas tu yang ijma' tu dia panggil ijma' sukuti, ijma' mu'tamadi. Ijma' sukutinya tak sah juga kita nisbahkan kepada mereka itu jatuh di dalam sorat dia. Hak kecil-kecil, dosa kecil-kecil, hak mereka buat secara lupa, secara terkepit, mustahil juga. Mudah cakapnya. Jadi daripada segi i'tiqad, kita wajib i'tiqad. Nabi-nabi ni maksum, ismah. Dari segi perbahasan ulama tu ialah daripada segi bahasan mizan hukum akal. Harus ke mustahil nabi-nabi ni jatuh dalam dosa kecil? Harus akal ke mustahil akal? Jadi setengah ulama kata mustahil juga, mustahil akal. Setengah ulama kata harus akal. Pasal apa? Pasal nabi-nabi ni basyariah, bersifat manusia. Nampak tak? Tapi tak boleh lah, tak sah juga. Pasal apa? Kalau harus jatuh dalam dosa kecil, harus akal jatuh dalam dosa kecil, harus juga jatuh dalam dosa besar. Tak gitu kan? Sebab tu jadi rosaklah. Jadi punahlah makna ismah tu. Kena buat takrif barulah ismah tu. Sebab takrif ismah maksum ni apa? Terpelihara daripada jatuh dalam maksiat. Nampak tak? Khususiah bagi Nabi itu. Khususiah bagi Nabi itu. Jadi segala ayat-ayat dalam Quran Allah sebut wa asal adama rabbah, telah asa derhaka maksiat Adam oleh Nabi Adam rabbah akan Tuhannya, itu dia masuk dalam mutasyabihat juga. Masuk dalam ayat-ayat mutasyabihat yang perlu pada takwil juga. Sebagaimana sifat-sifat Tuhan lah, hak mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat wajib kita takwil. Begitu juga dengan sifat-sifat Nabi, sebab masuk dalam bab akidah. Jadi ada ayat-ayat ni, ayat mutasyabihat ni bukan sifat-sifat Tuhan, dia sifat Nabi pun. Ada. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan, ada. Wallazi anzala alaikal kitab. Allah Tuhan yang menurun kepada kamu kitab. Setengahnya ayat-ayat mutasyabihat. Setengahnya ayat-ayat muhkam dan setengahnya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat terkait dengan sifat Allah, terkait juga dengan sifat Nabi. Jadi hak mutasyabihat mana? Hak ayat-ayat ada menceritakan juga. Sekali faham, Nabi ni buat dosa juga. Seperti contoh ayat mana? Wa asa Adamu rabbah. Nampak tak? Tu. Jadi kalau tak takwil ayat tu berlawan dengan ayat lain. Ayat mana? Ayat Allah Tuhan kata, ada Inni ilaikum rasulun amin. Aku, sesungguhnya aku, ilaikum diutuskan. Ursila ilaikum, diutuskan kepada kamu rasulun amin. Aku diutuskan kepada kamu rasulun amin, rasul yang amin, rasul yang amanah. Apa makna amanah? Apa makna amanah? Makna amanah ni sifat yang amanah ini sifat ialah qarinah bagi sidik. Qarinah dipanggil karenah daripada sidik. Benar.
maka tiada ada yang pembohong itu amin. Apa dah? Amin, amanah. Yakni orang yang kepercayaan seperti mana bahawa orang yang pengkhianat itu tidak ada ia orang benar, dan lawan amanah itu ialah khianat. Amanah itu mengikut yang ditakrifkan, yang didefinisikan oleh Imam Al-Bajuri ialah memelihara dan menjaga dari jatuh dalam perkara yang ditegah. Itu mana amanah? Apa? Makna amanah ni apa? Memelihara dan menjaga dari jatuh dalam perkara yang ditegah. Sama ada tegah itu secara makruh atau khilaful aula, makna makruh yang ringan. Maka nabi-nabi itu terpelihara daripada zina, minum arak, dusta dan lain-lainnya, daripada perkara yang dilarangkan secara zahir. Dan dipeliharakan juga nabi-nabi ini dari berlaku sifat-sifat kotor pada batin, seperti hasad, deki, takabur, riak dan lain lagi, daripada sifat yang ditegahkan pada batin. Nampak tak? Jadi amanah ni korinah daripada sidik. Amanah ni apa makna amanah? Amanah ni maknanya memelihara. Itu makna kalau tak pelihara, khianat. Apa tak? Kan? Bila dah sabit amanahnya, mustahil. Mustahil. Khianat iaitu apa? Jatuh. Buat juga benda-benda hak makruh. Apa tak? Bahkan Nabi-Nabi ni hak dia buat je perkara wajib sunat je. Apa tak? Hak sunat tu jadi wajib ke dia. Hak sunat tu jadi wajib ke dia. Hak harus tu jadi sunat ke dia. Nampak tak? Dia pegang gitu. Kena faham masalah tu. Jadi hak ulama kata ya juzu wukuk tu, fi sarair tu, hak tu cakap bukan mizan i'tiqad, bukan neraca, bukan timbangan i'tiqad. Hak tu neraca timbangan hukum akal. Jadi hukum akal ulama kata harus jatuh dalam dosa-dosa kecil yang tak kecil tu sebab mereka tu manusia. Tu daripada segi hukum akal. Adapun dari segi i'tiqad, wajib kita i'tiqad mereka tu ismah, maksum, terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar. Jadi fahamnya ke mana? Hak ijma' kata mereka tu maksum daripada dosa besar tu, ijma' dipanggil ijma' mu'tamadi. Ijma' mu'tamadi. Ijma' mana ijma' yang dipegangi. Kalau tolak boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Dia panggil ijma'. Ijma' mu'tamadi. Mu'tamadi panggil. Ni tolak ni kalau ingkar ni kufur. Satu lagi dia panggil ijma' sukuti. Sukuti yang dibahas kepada setengah ulama cakap, setengah ulama diam. Hak ni cakap belaka, waktu dia hukum belaka. Setengah ni ulama waktu dia hukum, setengah jadi diam. Dia panggil ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti? Ijma' sukuti bahawasanya ada nabi-nabi ni maksum juga daripada jatuh dosa kecil. Jadi dari segi i'tiqadnya wajib atas tiap mukallaf i'tiqad nabi-nabi, rasul-rasul ni ismah, terpelihara daripada jatuh dosa besar, dosa kecil. Tu. Adapun dari segi bahas hukum akal begitulah. Bahas setengah kata mustahil juga jatuh dalam dosa kecil. Setengah kata ya juzu, harus pada akal. Nampak tak? Tu bahas hukum akal, bukan bahas i'tiqad. Bila faham itu habis. Masuk kitab kita. Ni bab akidah ni cara molek ni. Jangan semabuk. Pasal banyak hari ni, banyak orang dalam TikTok, dalam Facebook buat mari dalil yang tengok kitab ni kata ya juzu an yaqa fi sa'id. Itu khabariyah tu semua kena faham. Ibarat kitab tu semua ulama khabariyah, bukan insya'iyah. Nampak tak? Itu semua orang panggil khabariyah. Tak ada memberi nilai pada syarak pun orang panggil. Nampak tak? Tak ada memberi nilai pada syarak pun. Kita kena i'tiqad lagu tu. Sebab apa? Waktu khabariyah perbahasan ulama je daripada segi hukum akal. Harus ke mustahil jatuh dalam dosa kecil.
Adapun hak nilai syaraknya, insya'iyah nilai syaraknya, wajib kita i'tiqad Nabi-Nabi ni maksum, terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar. Faham tak? Gitu kan. Adapun ini kita tak faham. Kita tak faham antara perbahasan ulama. Ulama kata harus itu, harus i'tiqad ke? Harus kita i'tiqad ke Nabi-Nabi ni? Jatuh dalam dosa kecil, harus ke i'tiqad lagu tu? Harus ke i'tiqad Nabi-Nabi ni? Harus pada syarak ke kita pegang Nabi-Nabi ni? Bukan harus pada syarak, harus hukum akal. Adapun pada syarak, wajib pegang Nabi-Nabi ni, tidak jatuh dalam dosa kecil. Nampak tak? Secara ijma' apa? Ijma' sukuti. Tu. Jadi memang dia orang mari dalil, tapi dalil kitab ni, kitab Tuhan ni, ulama dia kata harus. Harus itu harus apa? Kita tiga je hukum. Satu hukum apa? Satu hukum apa? Satu hukum akal. Dua hukum syarak. Tiga hukum hukum adat. Tiga tu je. Bila ulama kata ya juzul hukum, harus berlaku Nabi ni dalam Nabi-Nabi ni harus jatuh berlaku dalam dosa kecil. Harus itu harus apa? Harus i'tiqad ke harus akal? Apa tak? Harus hukum akal. Dari segi hukum akal harus. Pasal apa? Mereka manusia juga. Apa tak? Atau dari segi syarak, i'tiqad wajib i'tiqad mana? Harus ke i'tiqad lagu tu? Tak harus. Wajib i'tiqad mereka itu maksum. Kenapa? Sudah sabit kemaksuman mereka itu secara ijma'. Apa tak? Tu. Jadi kena faham beza antara timbangan neraca perbahasan hukum akal, neraca perbahasan hak wajib kita i'tiqad. Kena faham. Jangan keliru. Lepas tu mengaji ni kena halus sungguh. Apa tak? Beza antara faham malakah ilmu dengan maklumat tu beza. Kita banyak baca, kita dapat banyak maklumat. Kita banyak dengar, tapi nak faham tu kena ambil daripada guru. Apa tak? Kena guru hurai sesa. Tak boleh kita baca gitu je. Kadang apa kita baca ni kita salah faham. Jadi kena guru hurai. Mana mizan hukum akal, mana mizan neraca timbangan i'tiqad, wajib kita i'tiqad. Habis itulah. Tu. Jadi selesai dah lafaz Allah Taala. Jadi kita tengok terjemahan tu. Dah. Jadi pada makanan kita rawa ba'dahu al-Bukhari, telah merawai akan setengahnya sabda Nabi ni lah. Dah oleh Imam Bukhari meriwayat tu fir riqaqi, di dalam kitab lah bernama Riqaq. Artinya maksudnya firman Allah Taala, firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni lapah daripada Allah, makna pun daripada Allah. Nah, kalau hadis Nabawi ni dah lapah daripada Nabi, makna daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tu. Tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama, apa dia sebut seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Kesudahannya setara mana? Hingga aku kasih akan dia. Hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia hamba-Ku yang menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat-sunat. Nescaya akulah pendengarannya. Ni pokok batiniah. Pokok batiniah ni dia takwil dia takwil sesak ni kata. Tengok dalam hadis tu kan ada akulah pendengarannya. Ni kita dengan Tuhan ni bersatu, dia panggil hulul. Tu dalil kata. Dia pakai hadis ke? Ada. Nescaya akulah pendengarannya
yang ia mendengar dengan ia pendengaran tu. Dan akulah penglihatannya yang ia hamba aku tu melihat dengan ia penglihatan. Dan akulah perkataannya yang ia hamba tu jaga rojok nomor tu. Ia tak faham dalam kitab ni ia belaka, ia tu hamba ke Tuhan. Faham tak? Itu kena jaga, kena tanda. Yang ia Tuhan ke yang ia hamba melihat dengan ia. Dengan Tuhan. Penting. Kitab Jawi, kitab Rumi terjemah alih bahasa, alih khat. Alih khat daripada Jawi kepada Rumi, dia duk ia situ. Faham tak? Kalau tak tanda, memang mesti ketang gitu. Ni pondok ia tanda sesa ia tu dah. Yang ia siapa? Ia Tuhan ke hamba? Yang ia hamba melihat dengan ia siapa? Ia Tuhan ke hamba? Melihat dengan ia penglihat. Nak gitu. Nampak tak? Dan akulah perkataannya hamba tu. Yang ia hamba berkata dengan ia perkataan. Kalau tak tanda tu boleh nak cari benda apa ia belaka. Ia Tuhan ke, ia pelihara ke, ia hamba ke. Nak tak siapa maksud. Jadi kosong. Jadi ia tu bukan kosong, dia ada isi dia. Dia ada maham, ada masduk dia dalam ia tu. Bukan kosong. Dan akulah tangannya hamba. Aku tangannya tangan hamba. Tengok Tuhan kata akulah tangannya hamba. Akulah tangannya hamba. Tengok Tuhan kata. Nak faham mana? Akulah tangannya hamba. Kalau tak tahu nak tanya. Boleh kan tangan Tuhan. Tengok sebut tu. Akulah tangannya hamba. Akulah tu yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yaqulullahu tabaraka. Akulah yang ni Allah Subhanahu Wa Taala, tangannya hamba. Mana Allah jadi tangan kita. Nak kat mana? Itu kalau tak mau takwil rosak. Mana? Takwil ni penting. Tak ada. Akulah tangannya. Mana Tuhan jadi tangan kita. Tangan kita ni jadi nak guna, nak pegang zahir. Tangan kita ni lah Tuhan. Tangan kita ni Allah. Mana Allah ni? Ni Allah. Apa ada tu? Akulah tangannya. Pergi baca dulu. Akulah tangannya hamba. Tangan sifat bagi tangan, bukan sifat bagi Tuhan, sifat bagi tangan. Tangan mana? Yang ia hamba tu memegang dengan ia tangan. Tak gitu. Dan akulah kakinya hamba. Sifat bagi kaki pula. Dipanggil sifat bagi sifat. Kalau kita kira sifat lah. Tapi kalau faham betul sebut kata tangan. Kita faham dia apa tangan. Faham dia apa tangan. Zat kita tangan. Zat kita lah. Tak zat. Tangan ni zat Kita reti je kata tangan. Reti bentuk hakikatnya zat kita lah. Tangan ni apa tak? Boleh kerak, boleh belah, boleh bagi. Betul belembai, berdarah, berkulit. Zat. Apa tak? Hakikatnya zat lah. Bila sebut kata tangan kita faham dia akan bentuk. Apa tak? Bila sebut kata tangan tu amrun itibari, kita faham reti bentuk tangan, bentuk je. Apa tak? Hakikat dia kat tangan kat zat kita. Apa tak? Itu salah kalau orang kata tangan Tuhan. Tangan ni fahamnya zat lah. Apa tak? Anggota setengah daripada bahagian juzuk zat. Akulah kakinya hamba yang ia. Kaki mana? Kaki yang ia. Tu. Kaki yang ia. Ia hamba tu berjalan dengan ia kaki. Dan akulah hatinya. Tengok
Akulah hatinya. Hati hamba. Hati, sifat hati ya. Yang ia hamba mencipta makna yang berkehendak. Mencipta makna mailul qalbi, cenderung hati, cenderung. Mencipta makna cenderung hati dah. Yang ia mencipta makna yang ia hamba cenderung hati dengan ia hati. Tu gitu. Habis nak takwil mana? Nak takwil. Nak faham mana hadis ni? Sekarang nak pakai lahir je. Sebab kata mana Tuhan ni? Hadis lah Tuhan kata. Hadis lah. Tuhan kata dah, akulah tangan dia. Ni. Akulah kaki Tuhan kan ni Tuhan. Mana Tuhan ni Tuhan? Ada? Nak pakai kau mana nak faham? Nak faham mana? Wakil tu kan? Wakil, dulu kita boleh tutup lah. Siapa ada masa iqamah? Wakil tu kan? Nak faham mana hadis ni? Nak faham sebut tadi bila sebut mana Tuhan? Ni Tuhan. Mana Tuhan? Ni dalam ni Tuhan, dalam hati. Mana Tuhan ni mata? Mana hadis tu ada? Hadis tu kan? Hadis. Ialah hadis tu lah. Hadis lah. Kalau tak napi hadis tu, nak faham hadis tu pun dia. Nak faham mana hadis ni? Ni nak ajar oleh nak ayat dah. Maksudnya gini, mudah-mudahan nak ayat. Nak ayatnya bila kita banyak sebab faham karenah depan. Karenah depan tu. Sebab apa? Nah. Sebut apa dalam hadis dah? Tu. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya. Tu. Wala yazalul abdu tu. Dan sentiasa, yazal mana la yazal mana sentiasa. Terjemah sentiasa. Kalau yazal makna tidak sentiasa. Kalau sebut la yazal makna isbat. Nak faham tak boleh faham terjemah, nak faham kod bahasa Arab tu. Betul kan senang. Bila sebut kata wala yazal tu nafi, tapi makna isbat. La tu nafi, tapi makna isbat. Mudah. Kita pun cakap gitu kadang-kadang. Kita kata dok ekor tu. Makna apa dok ekor? Kita kata dok bekok dia. Isbat lah tu. Isbat apa? Isbat tu nampak tak? Lepas kita napi, kita kata dok bekok. Apa makna? Bila cakap gitu, mana kita nak isbatkan lurus. Boleh faham? Tu hadis lah nak faham tu. Banyak alat lah. Kena banyak alat lah. Nama rumah kena banyak alat, bukan gaji je. Tukur bukan. Kena ada belakang ngukur siku baru boleh jadi rumah. Kalau ada nukur saja, tak ada paku siku tak ada, sengit melok rumah tak. Jadi gitu kan nak faham hadis Quran. Tak cukup dengan terjemahan, kena reti bahasa Arab. Bahasa Arab pula bukan cakap Arab, faham keadaan bahasa Arab. Bila sebut kata wala yazalu tu nafi, tapi nafi makna isbat. Isbat tengok sentiasa, dia mana sentiasa. Atau isbat lah mana? Kalau wala yazalu makna erti tidak gelincir. Bila sebut kata tidak gelincir makna apa? Sentiasa di atas landasan. Bila sebut kata tidak gelincir makna apa? Sentiasa di atas landasan. Itu terjemahnya sentiasa. Tak? Nafi tapi makna isbat. Tu wala yazalul abdu, dan sentiasa hamba-Ku ia taqarrabu ilayya, menuntut hampir kepada Aku. Menuntut hampir kepada Aku. Mana kita nak hampir ke Tuhan? Nak hampir ke Tuhan mana? Nak hampir ke Tuhan mana? Ambil tangga banyak lah, duduk langit. Tuhan duduk langit, duduk atas arah naik. Gitu. Dan dia berpegang Tuhan duduk atas arah. Bila duduk atas arah, boleh lah jumpa. Macam kasih kita duduk Kuala Lumpur lah.
ada isi-isi lagi, banyak isi lagi jumpa kasih. Mungkin duk lupa dah. Lagu tu tuan sila lendik atas arah. Boleh lah. Pakai kapal terbang ke Apollo ke, jumpa lah. Itu. Tahu tak? Menuntut hampir kepadaku. Menuntut tu mana? Dengan mana bersepakai. Ba tu makna mula bahasa. Bersepakai dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Tu makna kita nak hampir dengan Tuhan ni, banyakkan amalan-amalan sunat. Mana? Tu cara kita nak hampir. Mana cara hampir sini kita faham ni. Hampir sini bukan hampir hissi. Hampir makna dekat lawan jauh tak. Hampir sini dengan makna maknawi makna. Pada martabat, bukan pada hissi. Dengan apa kita nak dekat dengan Tuhan? Cara maknawinya dengan banyakkan benda-benda sunat. Apa tak? Suka mengaji ni. Kita nak apa? Nak orang lelaki kan tak? Dia mengaji ilmu ni ialah jihad. Faham? Jihad. Kita orang lelaki belajar ilmu nak kenal Tuhan, nak mengesahkan amal ibadat kita tu jihad. Mengajarkan ilmu kepada orang ramai, orang awam macam mana nak baca ilmu. Itu dia panggil dia panggil apa? Dia panggil sedekah. Sedekah. Ini sedekah lah ni. Tak? Mengajarkan ilmu pada anak bini kita, pula. Kita mengaji, belajar ilmu tu jihad. Kita mengajarkan ilmu tu kepada orang awam, itu sedekah. Kita mengajarkan ilmu kepada anak bini kita tu dipanggil apa? Tu. Yataqarrabu ilayya. Mana yataqarrabu ila Allah. Kita menghampirkan diri kepada Allah. Salah satu cara kita nak hampir diri kepada Allah, nak naik martabat kita makam di Allah, ajarkan ilmu pada anak bini kita. Nampak tak? Tu orang lelaki. Ada bini tak pakai tudung, sobat ajar boya, ajar anak degil belajar. Itulah cara kita nak hampir pada Allah Taala. Nampak tak? Allah Taala masukkan kita sifat sabar, hikmah. Nampak tak? Kalau boleh anak baik belaka, tak ada lah. Dah baik nak ajar apa lagi? Dah gitu. Tapi itulah kalau itu weru yang sangat tak berok dah kepala dah. Ada sabarlah. Sabarlah, situ poin kita ni. Dengan kita tahu kan. Dengan kita tahu kan cakap aja kenapa. Tu. Habis sikit ni. Nampak? Tu. Mana nak hampir diri kepada Allah ni, salah satunya kita mengajarkan ilmu kepada anak bini kita. Lepas tu nak ajar mana kalau tak mengaji? Kita kena mengaji dulu. Mana kita kena berjihad dulu, cari ilmu. Ada? Bila dah cari ilmu, kita dah faham, balik ajar anak bini kita. Untuk apa? Yataqarrabu ila Allah, menghampirkan diri kita kepada Allah. Tu. Dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Sunat. Hingga mana? Hingga aku kasih akan dia. Hingga aku kasihkan. Sebab Allah sebut hingga aku kasih akan dia. Bila Tuhan, maka apabila aku kasih akan dia, aku kasih hamba itu sebab banyak amalan sunat. Hampir diri pada aku dengan amalan sunat. Akulah pendengarannya. Akulah pelihat dia. Akulah pejalan dia. Akulah perkata dia. Masuk mana? Artinya maksud gini mudah ayat. Bila Tuhan kasih kita bercakap pun hak Tuhan redha. Kita berjalan pun jalan tepat Tuhan redha. Kita pegang benda pun pegang benda hak Tuhan redha. Dengar pun dengar hak Tuhan redha. Tuhan jaga belaka dah. Mahfuz kita ni. Tengok pun tengok hak Tuhan redha. Tak tengok dah. Tu maknanya akulah pendengar dia. Akulah pejalan dia. Akulah perkata dia. Ni kita ni apa? Kita ni bukan akulah perkata dia. Hak kata kita kata ni hak kita, nafsu kita. Lepas kalau kata carut. Kalau kata pun maki. Kalau kata pun pelawak. Sebab Tuhan tak jaga. Kalau tengok pun tengok haram. Tengok pun tengok syawak pasal apa? Sebab kita ni tengok akulah. Akulah tengok, bukan aku Tuhan. Apa tak? Boleh faham?
Bila Tuhan kasih kita, tengok pun Tuhan nak, Tuhan redha, Tuhan suruh. Dengar pun dengar Tuhan nak, Tuhan redha. Itu makna kata akulah pelihatnya, aku pendengarnya. Dia faham? Situ nak faham dia. Nah. Bukanlah mana akulah pendengarnya, Tuhan duduk sini Tuhan. Akulah tangan dia. Ni Tuhan. Tak, akulah tangannya. Mana apa? Tangan kita tak buat, melainkan apa? Tuhan nak, Tuhan redha. Itu makna ni. Dia faham? Bila dah faham tak tu? Balik lah. Boleh balik. Sah balik. Dan ketahui olehmu wahai Talib, wallahu alam bisawab. Itu dia.